لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat seluruh warga kerja Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Aidiladha kembali lagi membawa ibrah tentang sebuah pengorbanan yang agung. Ianya bukan sekadar tentang simbol ibadah korban, tetapi tentang ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Yang Maha Esa. Sempurnakanlah ibadah, raih keberkatan Aidiladha. Di JPN WPKL, ibadah kita merupakan satu amanah. Setiap dokumen identiti yang kita proses dan setiap senyuman yang kita berikan adalah sebahagian daripada pengorbanan kita sebagai penjawat awam. Apabila kita menyempurnakan amanah ini dengan penuh integriti, insya-Allah keberkatan akan sentiasa mengiringi setiap langkah kita dalam berkhidmat untuk rakyat. Terima kasih kepada seluruh warga kerja Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas dedikasi yang diberikan. Teruskan memberikan yang terbaik. Semoga pengorbanan kita diterima sebagai amal jariah yang diredainya. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga kerja JPN WPKL mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Saya Nur Syahirawani binti Muhammad Kimi daripada JPN UTC Keramat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh warga kerja JPN dan umat Islam. Saya daripada JPN Bandar Tun Razak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Assalamualaikum, saya Aslan bin Sembang daripada JPN UTC Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua warga kerja JPN Kuala Lumpur. Saya dari JPN Bandar Tun Razak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari JPN UTC Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam, khususnya warga kerja JPN Kuala Lumpur. Semoga ibadah korban kita tahun ini diterima oleh Allah SWT. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh warga JPN Kuala Lumpur. Semoga segala pengorbanan kita pada tahun ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat balik kampung, hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zainal Rashid bin Zakaria, salah seorang kaki tangan daripada JPN UTC Keramat, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha bagi tahun 2026 kepada semua rakyat Malaysia dan juga khususnya kepada kaki tangan dan pegawai-pegawai Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semoga Raya Haji tahun ini kita akan sambut dengan meriah dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Kami dari JPN Sebutir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Selalu padanya agar kita sentiasa memilih